Bandung atunan turun dan bangkit. Bandung disunatkan angkat yang hana bangkit kepada adu sujud yang kedua. Hanya turun kepada sujud yang kedua nya hana haji. Ini kondak hidu. Sujud yang pertama bangkit kepada duduk di antara dua sujud. Nyo hana tunat. Hanya turun kepada sujud yang kedua dari duduk antara dua sujud. Nyo hana haji. Duduk daripada sujud yang kedua kepada dong kembali. Nyo baru tunat angkat. Ini tunat hayatnya nih. Angkat tangan mendong pengongon gendak biri. Gendak biri hana. Kau nyandu dah lu. Nyo tengok mata langkah dangai lah. Nyo ahli lah. Belum kata-kata tadi lah. Munyo takbir, bak takbir tu herang kau aja. Nyo takbir lain, takbir intikalat, kan? Takbir berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Dan menjarangkan kedua kaki dalam berdiri kira-kira sejengkal. Ya, yang sunat. Sunat pujareng wate tadong temayang tak pujareng kaki antara kaki une kiwi kadar sejengkal. B mukuak tak, B rapat. Disunatkan ukuran kaki kadar sejengkal antara kaki une dengan kaki kiwi. Wahana mukuak tak sejengkal kan? Oh hana. Boleh. Dan membaca wajah tu hingga akhirnya. Doa iftitah wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin hingga akhir. Yang juga disunatkan. Ini sunat ayah. Hah? Iftitah berarti kita mau dalam sunat ayah. Hanya dalam iftitah hanya kan lebo. Kita baca tabung dah, kita tabung lagi dalam sunat ayah. Ka hasil sunat ayah. Hanya menyebut Rasulullah konyan tu. Man hana gedam. Agak giyu lanjutkan. Ini ya. Dan dibaca a'udzu dengan perlahan-lahan. Baca a'udzubillah. Tinggal Al-Fatihah. Hah? Tinggal Al-Fatihah. Bismillah. Bismillah. Sunat membaca a'udzubillah. Tapi membaca itu dengan Hati. perlahan-lahan. Mana perlahan nasir. Berperaya tu. Mana sunat jihad. Bandung. Bandung Fatihah. Cuma menyo Fatihah. Menyo selain a'udzubillah na sunat jihar na yang sir. Menyo di sir mendung. A'udzubillah. Ana jihar. Kedua.
Bandung. Lah mongko kan mongko. Hana gayusir ngongon. Hana gayusir ngongon bismillah. Yang gayusir cuman ta'awud. A'udzubillah. Pokoknya itu dia menyelam ini roto. Wih. Kan dari yang roto lah kamu. Dia kit memang sunat sih. Gila kan. Yang sunat sir. Disunatkan alhamdulillah secara sir. Hai disunatkan secara sir. Bodoh. Garis bawah. Banyak aja ada disunatkan. Dan membaca surat lain daripada makmum. Makmum luh dibaca Fatihah la imum. Kita kon baca Fatihah dikala imum baca surat. Luh dah baca Fatihah mantong nawate. Imum mantong ke baca surat. Itanya pi mantong nawate untuk baca surat. Dah baca surat lain. Luh dah baca Fatihah itu juga nampu iya mana payah iya meji. Nya mantong nawate mantong nakun. Kah nampu api jaya. Namanya Fatihah penyang. Berarti anda mesti di sedot imum untuk yang sunat. Nah, surat lain. Untuk surat lain nah. Kok dia medunnya, medun ini mau mantau bantuannya ada macam lah yang ada lengonya. Imum kan lego kan diulang. Untuk nak kumpinga ulikut. Kita je mantong je qul huwallahu ahad untuk ban lego. Kan anak terima ilmu. Oh, nak terima ayat, dia baca ayat kon kena medun. Oh, mam kamu tiang kamu ri. Yang tugas liku imum kan. Imum dua. Imum bayung ni. Oh bayung ni. Oh bang yung mah. Juhana topiknya. Banyak kau tinggi tanya. Yang dia kena buat ayat, imam boleh jadi dah kena ayat. Yang sambung ayat lain ni. Dalam yuk kun berdua. Kau hanam tabah Quran ni. Apa korang? Dia udah ke mana ada habis itu hanya. Anu tak lah. Anak cara butuh. Kun surahnya anak cara butuh sabuh surah. Gimana? Maksudnya manfaat. Ni lain pertanyaan ku, manfaat. Kan mahal imum baca Fatihah. Mahal imum baca surat, tanya baca Fatihah. Kan yang ke nyo yang dasar le. Yang dasar roji mahal imum baca surat, tanya baca Fatihah. Nyo mahal ji. Jadi mahal baca-baca. Nyo tempat roji imum tengah baca, tanya pi baca. Yang geyo dengar pada pembacaan Fatihah. Dikala imum baca surat, ino tempat tanya baca Fatihah. Kau hana istilah ji hana tukah. Munyo mantong tengah dah baca Fatihah, hana tukah je terima ayat imum ni. Cuman terdekat di imum panjang ukuran ke baca ayat imum lebih Fatihah. Jadi oleh sabuh dah baca Fatihah kena dua buah Fatihah tu kosong. Karena ukuran ayat imum no lebih Fatihah. Intang kosongnya tak mah be 60. Dikala tak tambah, kak, dikala tak tambah ayat. Nyo kan sama-sama kun mentong bak posisi awal nyo. Posisi awal. Posisi awal imum baca surat, tanya baca Fatihah posisi awal. Jadi imum baca surat, tanya satu surat cik. Cuma beda surat, kalau surat Al-Fatihah. Baca haji. Jadi golom, maknanya mana? Golom ditubit di luar nizam dasar. Di luar susunan dasar. Idahnya susunan ji memang imum baca, tanya baca.
Kebetulan. Anak hutan hanya ngayai mu. Oh, menang kira-kira. Kecuali kalau lelaki tolong ah. Oh, jangan lain. Akan lego ulang-ulangnya lelaki Yang tolong. yang guyu simak betul, kau ada Fatihah. Nyanyi tanya dengar. Simak, istimak. Dan tadabbur nan. Jadi gala imam baca surat, nyan mahal tanya kun Fatihah. Man Fatihah kala. Tunat. Je, cit istimak, tadabbur. Tapi nak sunat kun guyu tamah ayat atau surat. Je. Putuh-putuh Fatihah tanya je pas tanya ia kena wudu imam bikam tentu tang surat wasamsi mesti ya. Sambung je tanya dah bantu imam. Kan dekat kamu leung Fatihah tanya. Anjir. Yang je putuh Fatihah untuk kun amin. Karena nyan mantong kon ajnabi. Tanya dah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nan dah kun bau. Imam waladhdallin kana tapi 3 kun. Anajan tak pai habis tak kun je tanya kon je. Lagi tarawih. Tarawih ni puluh nyan. Nya tak turut leuh amin tak pun Fatihah. Anajan leuh Fatihah nya pihak kakak. Dia nak jumpa nan imam yang bek mu 3 kan. Yang bek awal tanya dengan imam ni. Kenong mah mesti dulu. Alif lam mim Allahu akbar. Oh dah. Jadi leuh imam kun Fatihah kalau hendak menua buah ayat tertambung dia nyali ke? Kebetulan imam kun walad dalil itanya mentang lam Fatihah. Baru dah kun ihdinas siratal mustaqim. Walad dalin ke imam. Engkau tahu ba amin. Anjir piyo je le. Amin. Baru siratal ladzina an'amta alaihim. Juga dalam tumayang. Bahkan karena amin itu kira mantong ajnabi ngon Fatihah. Tapi menyoka surah lain konli nyo amin golom ajnabi mantong sabuh nizam. Tapi menyo surah lain ke ajnabi. Tanda hayat dan pun ni kan dengar le dekat Fatihah. Mamnai le. Oh tanya orang dalil le. Pun dia Fatihah le. Dia ada tanya mai. Yang ba imam ke surat itu bismillah kan wajib tempat ni. Sunat. Mati jikin je ana. Surat sunat. Paduan. Oh. Dia tambung. Mal Fatihah mendon cersi. Okey. Bismillah je. Yang mesti itu. Yang le dalam dia. Nah yang kun bismillah bak bandum surat bandum ji yang pun termasuk dalam surat yang pertama bandum. Bak bandum surat tutuh 12 buah surat dalam Al-Quran. Bismillah adalah ayat yang pertama ke 114 itu semua. Nah yang lagi kan bukan. Nah yang kun cuman Fatihah. Yang bismillah itu sebahagian daripada ayat. Nah yang ke ngomong Fatihah kon. Dalam mazhab Syafi'i dalam Fatihah bismillah itu adalah satu ayat daripada Fatihah. Yang lain hana. Dalam terbaca imam baca surah As-Sajdah. Sujud nana. Kita mau lan sunat apa? Ditilawah. Yang kon sunat maya. Kon sunat. Kon sunat maya. Memang nyan. Kon sunat yang menyangkut dengan maya. Oh. Yang sunat yang menyangkut dengan pembacaan surat. Pembacaan surah. Buh luar temayang, buh lam temayang dia yang masalah lagi. Oh, Hana kalau tak sunat sujud lah. Semayang 7 cik dia baca ayat tilawah. Sujud sih. Menterikan pemimum tu, ane pemimum baik karai tu nyom. Kamu dah imam.
Mu mana tujuannya akhir ji. Punya benda di malam Jumat. Berbeda. Jika suratnya anak surat rubah. Di malam Jumat dia. Atau buah. Dia tengok waktu ke baca surat sajadah. Sunat tujuh. Oh menyohana cita tujuh. Sunat tasbih. Lego tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bido sambunglah ayat. Nah, nunggu bagi Fatihah. Kau nami nilai kan pun je. Walak bali. Rabbi ighfir li wa li walidayya. Leh kuikan. Nah, kamang jawab. Pokoknya ngon. Walak bali. Amin. Ini emang malam. Mungkin ke. Tawang. Kau punya dapat TikTok le dah. Yang kengkah. Sunat di belum. Lekun walak dhalin. Rabbi ighfir li wa li walidayya. Amin ya rabbal alamin. Yang tu nak kenya belum. Oh, le amir. Dia punya TikTok Bandung maka itu. Ya. Karena ladum leh ke walak dhalin na patu. Yang kebagainya Rabbi ighfir li wa li walidayya. Sunatnya. Amin lekun amin sunat semua ya rabbal alamin. Ikan dia ayat tu dulu. Nah, Imam. ilmu bihana ayat. Ayat tu kan. Dalam ayat tu. Kan jemaah aja kadang mit. Banyak ahun kuat dulu. Enak. Kui ke? Pokok Nabi tambung enak. Kan be. Kau punya ada mit, Itu oh. bahan napi tambungnya ya ayo. Bujilah tadi. Kedua kan. Oh, pegah dulu. Dari ngau. Ah, dia nami kadang. Oh, dah. Mengutah kayaknya lambak mi. Demi yang ayah bagai tambunnya nah. Bagai tambunnya bicu dah ke. Ikutnya besar ke? Idannya udah lengu. Nangon demi apa yang ayah tu bendu. Nyana ilong untuk jam kau budu je pak tampe. Ni je pakai bandanya lumayan. Bandaka lalu tu je memek babah je kau tu lepas ke tu. Maka biar dapat air tu idannya. Ada tu dia tak ambil benar. Sambil pono. Karena bendu tu air je. Yang bunga dah anjing tu. Bek tu tingkatan jihad. Bek tu tingkatan jihad. Dum jit ilengo mentong. Ai dong je pak tamping dong danyo. Mantong danyo ada tafsir tak. Yang nanti dengo lagi lenyung danyo menyobat tampil ni dengo. Kau dah dengar ini yang ni. Ini sih kenali ke? Jit kan orang banyak je. Faham dah. Nya lagi nyan cara ada pengunuan ni bagah aja. Lun pun bukan lun di Daska yang di yang ya Mesir je. Agak tu. Kain dan imum ke dia Malaysia kalau. Ini cakai pengunuh adik ji apa kuang lagi. Jadi dia semayang. Adik ji harga be nyan. Ayat. Tim duka-duka ayat. Be. Akai ji ngan di tumayang adik ji ngan ji. Antu aluh dia ji kajuk dia pai. Ayat pendek yang tu. Ni pun. Itu tiuronya ikut ni jupun tu. Kuluhu. Ni limang buah tumayang. Monggo ikut kuluhu ni. Kajuk dia pai tu betul. Akai ji kala je dapat ni. Ujo terapkan buat kerja kalau bagah je 6 berumbuh kah. Mungkin itu dot tanya ke mana lagi ulun ke menyoku ramang ke ana. Dia itu dot yang lagak tu je. Tengok mungkin mainkan tu. Irama je duduk kan dia. Tapi aku putepatnya buah-buah. Faham. Menyohana ada putepat pun kon. Tu anduha. Hang item balut. Hang itemnya mu balik. Tetap mu balut je. Ha?
Wah, dengan Ya. Oh, aluh kon bak tapun punonya muka. Dia lagi. Kita yuk dianggah. Ya. Okey mah. Dan menyaringkan bacaan pada rakaat subuh dan 2 rakaat yang pertama daripada maghrib dan isya. Bak sembahyang subuh ban 2 rakaat. Bak maghrib, bak isya 2 rakaat yang pertama disunatkan untuk menyaringkan, artinya menjiharkan suara bacaan Fatihah dan surah. Dan menghantarkan tangan kanan atas tangan kiri di bawah dada. Ya. Lantung berpegang kan? Iup dada. Uduk darau nun atuh jarawi. Iup dada. Masih menyeyup dada. Main campur. Campur. Dia tu putar lah. Dia atuh pusat. Baru dada. Dada kau hino ke kalau dada yang rusuk. Yang dia rusuk ngan pusat. Okey. Dan membaca kunut subuh. Nah, cik ko. Cik kon. Pakalon duk lah. Dan tasbih. Baca kunut subuh. Dan tasbih. Dalam rukuk dan sujud. Dan ni nah. Dan tasbih di dalam rukuk dan sujudnya. Yang hukum sunat. Dan doa dalam duduk antara 2 sujud. Berdoa haji. Rabbighfirli ya. Warhamni. Dan duduk istirahat tatkala bangkit daripada sujud yang kedua. Dan tasyahud awal. Oh berarti sahur nyampu. Tasyahud awal. Dan duduknya. Tasyahud akhir, duduk akhir. Dan salawat akan Nabi kemudian daripadanya. 2 tasyahud awal, baca tahiyat awal dan selawat akan Nabi dalam tasyahud awal. Nyan ban le nyan sunan akhir-akhirnya.